Apabila kita melihat sesuatu kes, kita hanya melihat akibatnya. Kita melihat siapa yang menjadi mangsa, siapa yang melakukan kesalahan. Tetapi kita jarang bertanya, apakah nilai yang semakin hilang sehingga kes seperti ini boleh berlaku? Satu jawapannya ialah hilang rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Inilah yang menjadi asas kepada hubungan manusia dan keharmonian masyarakat. Pada pandangan Tuan, sejauh manakah nilai hormat menghormati perlu diterapkan untuk mencegah masalah sosial seperti buli dalam kalangan pelajar? Perkataan hormat ni sebenarnya sangat berat untuk difahami, terutamanya oleh golongan remaja. Kerana hormat ni perlu dipupuk, dan hormat ni sebenarnya dia tidak bermula di sekolah. Hormat ni dia bermula dari rumah. Maksudnya kalau budaya hormat menghormati, buli ni tak akan berlaku di sekolah. Sebab mereka dah membawa budaya hormat dari rumah. Dan apabila berada di sekolah, mereka cuma praktikkan apa yang mereka dah tanam di rumah. Melalui tindak tanduk ibu bapa, melalui pertuturan mara adik-beradik. Kebanyakan masalah buli yang berlaku, salah satu contoh masalah sosial buli yang berlaku ialah punca dia salah satunya tidak menghormati. Maksudnya budaya tu tak diterapkan di rumah. So bila sampai di sekolah, mereka sudah terbiasa dengan budaya yang agak ekstrim, yang agak ganas. Budaya caci maki. Untuk kita menanam sikap hormat dalam kalangan murid, kerjasama yang sangat-sangat erat daripada pihak keluarga itu sendiri, terutamanya ibu bapa. Amalan hormat menghormati ini adalah sangat penting, perlu diterapkan secara menyeluruh di sekolah lah, sebab dia merupakan salah satu asas kepada pembentukan budaya sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada buli. Membendung masalah buli ni adalah dengan cara menghormati antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi sekolah kita ni merupakan sekolah yang berbilang kaum. Ada Melayu, Cina, India dan juga ada kaum-kaum lain. Pelajar tu perlu menghormat kepada guru, kepada rakan-rakan, kepada warga sekolah. Tak kira lah warga sekolah tu sama ada pekerja ataupun staf sokongan. Hormat setiap kali jumpa, kita kena hormat pada mereka. Adab dulu, baru ilmu. Penting hormat antara satu sama lain. Bapa juga perlu menasihati kepada anak-anak supaya sentiasa menjaga tingkah laku dan juga menghormati antara satu sama lain. Hormat menghormati ini adalah salah satu benteng yang paling utama untuk mencegah buli. Kalau kita hormat kawan-kawan, maksudnya itu tak ada sebab kita menghormati antara satu sama lain. Daripada perkongsian tadi, jelas bahawa nilai hormat bukan sekadar menggunakan kata-kata yang sopan. Hormat adalah bagaimana kita melihat nilai seseorang manusia. Dalam kehidupan harian, nilai hormat dapat dilihat daripada cara kita melayan orang lain, menerima perbezaan dan menjaga perasaan mereka. Mengapa nilai hormat menghormati perlu dipupuk dalam kalangan pelajar? Kita boleh membentuk sasya dan disiplin yang baik. Pelajar yang mengamalkan sikap hormat menghormati akan lebih beradab terhadap guru, ibu bapa dan warga sekolah. Sedangkan setiap individu memainkan peranan dalam kehidupan kita. Seorang pekerja kebersihan memastikan persekitaran kita selesa. Seorang guru membentuk masa depan pelajar. Maka apabila kita menghormati mereka, kita sebenarnya menghargai usaha dan sumbangan mereka. Ingatlah, seseorang tidak akan menjadi lebih bernilai hanya kerana kedudukan mereka tinggi. Nilai seseorang datang daripada hakikat bahawa mereka juga seorang manusia. Suasana pembelajaran yang positif dapat diwujudkan. Sikap saling menghormati, menggalakkan kerjasama, komunikasi yang baik serta semangat tolong-menolong. Perkara yang paling penting ialah kita dapat melahirkan warga negara yang bertanggungjawab. Pelajar yang dibiasakan dengan nilai hormat menghormati akan membesar menjadi seorang individu yang beretika, bertoleransi dan menyumbang kepada kesejahteraan serta kemajuan negara. Dengan adanya sikap hormat menghormati, kita dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Perbezaan ini bukan satu kelemahan. Sebaliknya, ia merupakan satu keunikan yang menjadikan negara kita istimewa. Oleh itu, kita memerlukan nilai hormat menghormati agar keharmonian dan semangat muhibah dapat dipelihara. Kesimpulannya, nilai hormat menghormati perlu dipupuk dalam kalangan pelajar sekolah kerana nilai ini bukan sahaja membentuk akhlak dan disiplin yang cemerlang, malah mewujudkan persekitaran sekolah yang harmoni, aman dan kondusif untuk melahirkan generasi yang berilmu, beradab dan berdaya saing. Jadi, sebelum kita meminta untuk dihormati, kita perlu belajar untuk menghormati kerana setiap individu layak dihormati.